وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita teguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijri, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita telah memasuki tahun baru 1443 Hijri dalam suasana yang berbeza daripada kebiasaan akibat pandemik COVID-19. Biarpun begitu, semangat hijrah mestilah sentiasa dipertingkatkan demi perjuangan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 20 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah, yakni daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, yang membawa pengertian yang amat penting kepada umat Islam. Manhaj Rabbani membawa maksud jalan untuk menjadikan umat ini sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dalam segala amalan, perbuatan dan matlamat hidup. Apabila kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dalam cara hidup, sudah semestinya kita dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Al-Quran dan hadis sentiasa dijadikan panduan kehidupan. Inilah asas pembudayaan ilmu pengetahuan yang menjadi kunci bagi meningkatkan iman dan taqwa untuk melahirkan ummah yang memiliki minda kelas pertama, yang berpengetahuan, berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral. Minda kelas pertama turut difahami sebagai ciri-ciri modal insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan juga dunia. Ciri-ciri tersebut merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat menyeluruh. Justru ummah yang berkualiti mestilah menjauhi sikap kelas minda ketiga, seperti malas berfikir dan bekerja, suka berlengah, membuang masa, tiada berhemah, kerja sambil lewa, tidak bersemangat, leka dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengambil hikmah daripada peristiwa hijrah, marilah kita berazam untuk menjadi muslim yang lebih baik. Realiti hari ini menyaksikan berlakunya keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat. Media sosial tidak hanya menjadi sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga dipenuhi dengan gejala keruntuhan akhlak, terutama di kalangan anak-anak muda. Justru itu, kita semua bertanggungjawab dalam membetulkan keadaan ini dengan sama-sama melakukan hijrah bermula daripada diri kita sendiri, seterusnya menerapkannya dalam keluarga. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis daripada Abi Fatimah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil hijrah fa innahu la mithla laha." Sadaqa Rasulullah yang bermaksud, hendaklah kamu berhijrah kerana ia tiada tandingannya.
Marilah kita perbetulkan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya kerana keduniaan. Jalanilah kehidupan beragama menurut Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi-generasi terdahulu. Sebagai umat Islam yang cintakan kesucian agama ini, marilah kita bersatu padu dan mengelakkan perselisihan yang boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan sesama kita. Contohilah golongan Muhajirin dan Ansar. Biarpun tiada pertalian darah dan keturunan, tetapi hubungan persaudaraan dan perpaduan yang dijalinkan oleh Rasulullah SAW ini telah menjadikan mereka umat yang paling terbaik, cemerlang, terbilang dan berkualiti. Justru marilah kita menjayakan aspirasi untuk membantu ummah yang berkualiti dengan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar sebagaimana diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menegaskan beberapa perkara sebagai kesimpulan. Pertama, semangat hijrah mestilah sentiasa dipertingkatkan demi perjuangan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan sepenuh jiwa dan harta. Kedua, jayakan manhaj Rabbani dengan meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dalam cara hidup supaya kita dapat membina ummah yang lebih berkualiti. Ketiga, jadilah ummah berkualiti dengan memiliki minda kelas pertama yang berpengetahuan, berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق
wal hidayati was sihhati was salamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sahibul Jalalah As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Sahibatul Jalalah Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat penghutang zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Allahumma ya Allah, permudahkanlah Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah Persekutuan. Allahumma ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.